Oke guys, pada pagi ini kita pergi ke Taman Buaya Kuala Baram guys. Oke, kita nak tengok buaya hari ini guys, dan binatang-binatang lain lah guys. Oke, jadi inilah persekitaran entrance ataupun pintu masuk ke Taman Buaya guys. Ini ada maskot belakang saya ni. Itu dia. Oke guys, stay tune guys. Jom kita masuk. Kita bayar dulu guys. Dua orang saja. Dua orang saja. Okey. Masuk. 30 seorang. Terima kasih. Masuk dalam jalan. Ini dah. Masuk dalam. Oh. Okay guys. Jangan mau orang dah boleh ya. Jom. What the? Boleh gambar tak? Ini pulang man eater. Oh, ni pemakan biar. Man eater saltwater crocodile skull. Caution on 13 September 2023 at Sungai Long Sarikai, Sarawak. Okay guys, ini ialah bentuk telur buaya guys. Ini rupanya guys, tak pernah lihat ni guys. Nampaknya ini ialah air tawar, buaya air tawar, freshwater crocodile egg. Yang ini yang kecil sikit tu ialah telur buaya air masin guys. Ini buaya laut ni guys. Okay. Ada dua kategori. Ini ialah buaya air tawar, iaitu telurnya. Okey, yang ini ialah buaya air masin. Nampaknya ada pendek sikit guys dibandingkan dengan telur buaya air tawar. Ini ialah telur-telur yang lain. Ini ialah emu egg. Ini ialah ostrich, burung unta guys. Tu yang di sana tu burung unta, kasawari. Nampaknya hijau warna guys. Okey, yang ini ialah 17 foot saltwater crocodile torch. Oh, ini dia. Telur gigi guys, gigi buaya air masin. Okay, ini ialah bentuk tengkorak buaya air masin, saltwater crocodile skull, yang berumur 6 tahun. Ini pula ialah saltwater crocodile embryo. Ini dia telur embryo lah. Dia punya telur buaya air masin guys. Okay, ini ialah the smallest saltwater crocodile egg found at the farm on 15th July 2000. Nampaknya anak buaya ni guys, yang telah diawet lah dalam silinder dan palang guys. Okay. Inilah yang dipamerkan di bahagian pameran guys, di bahagian entrance dekat pintu masuk. Ini ialah estuarine crocodile. Ini dia. Yalah. Okay guys, ini ialah satu daripada maklumat lah guys. Okay.
Manakala yang ini adalah ada berkaitan dengan simbol buaya guys. Ini kalau tengok ni macam dekat piramid di Mesir ni, Sobek, the ancient Egyptian crocodile god. Ada Tuhan buaya ni guys. They symbolized by a crocodile head or full crocodile body, and it is often also cited with water, particularly the nail and the anj, symbol of life. Dia ada semacam simbol kehidupan ni guys. Lihat lebih dekat guys. Alright guys. Okay, ini juga gambaran yang terdapat di pameran ini guys. Embrio anak buaya guys di dalam telur. Proses pembesaran bagi buaya ni guys. Telur, dan dia menetas dari telur, lepas tu dia menjadi baby crocodile, bayi buaya ni guys. Ini sudah besar ni guys. Tu anak dengan ibu dia. Tu dia bertelur guys. Banyak telur guys. Kenapa pula ada anak ayam sana tu? Ini ya, banyak pameran ni guys. Barang-barang yang dibuat daripada kulit buaya ni guys. Harga dia 1.999.99 sen guys. Boleh dikatakan 2.000 lah ni. Tali pinggang guys, cantik. Ini produk daripada kulit buaya guys. Tali pinggang. Bawah sana pula ialah topi guys. Pun dibuat daripada kulit buaya guys. Ini pun sama juga tali pinggang. Harga ada sekali. Handbag pun ada guys. Handbag berapa? Handbag 500 kedua. Ini. Produk guys dari kulit buaya. Macam red Indian ni guys. Okay guys, kita jalan guys. Ada amaran ni guys. Are entering my territory now. Ini zone bahaya ni guys. Zone bahaya ni. Zone gogo ni. Kolam. Okay guys, kita tengok buaya guys. Guys, ni real punya ni guys. Dia duduk lagi dua pula. Lagi. Mana gerak ada? Yang langau. Wih. Di sini dia guys. Semua ni dia guys. Aduh, gorgon guys. Sana di bawah sana pun ada guys. Tengok tak bergerak guys, kaku guys. Tapi jangan
disangka begitu tenang. Nanti dia ngap guys. Tengok. Itu ngelangau tu guys. Dia tunggu lalat masuk tu. Dan dia makan guys. Di bawah ni. Tengok. Ni kebanyakan buaya air tawar sini guys. Tengok. Sana lagi guys. Memang banyak buaya sini. Oke guys, kita terus bergerak guys. Ini ada menara guys. Memang dipagar sini, tak boleh terlalu ke bawah. Tengok guys. Tengok. Itu dia guys. Sana di ujung sana pun ada guys. Semua buaya ni. Kenapa seorang tengok guys. Banyak sana guys. Oke, kita zoom sekarang guys. Cuba tengok. Sana banyak guys. Amazing guys. Inilah lubuk buaya sini guys, sana tu. Tengok. Kita zoom seorang lagi ni. Seekor ni relax guys. Tidur ke apa itu saya tahu. Sana lagi. Seorang lagi sana tu. Guys. Bapak buaya guys. Ni dah. Besarnya. Membuka mulut dia guys. Tengok. Sana lagi guys. Banyak ni guys. Memang tempat dia ni taman guys. Taman buaya ni. Tengok. Memang banyak buaya sini. Tak tahu berapa ribu. Tengok guys. Banyak ni guys. Tengok macam-macam size ni guys. Di dalam air guys. Belum bagi makan guys, dia tahan dulu. Tengok. Banyak ni guys. Santai mereka guys. Tengok ada dekat pulau sana tu. Sana tu. Tengok banyak ni guys. 1, 2. Kalau nak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40. Wah, banyak ni guys. Lebih daripada 40 sudah saya hitung ni. Belum lagi ke sana tu. Yang banyak ni guys. Burung. Burung guys. Cantik. Leban burung guys. Burung guys. Tengok burung apa ni, macam burung merpati ni. Ya, burung merpati guys. Ini buaya. Ular semua ni guys. Buaya ni. Bukan buaya guys, ini ialah ular.
Ular sawah guys. Ular sawah ada juga di sini guys. Walaupun dia taman buaya, tetapi ada juga spesies-spesies binatang yang lain guys. Ini dia. Guys, ular. Ini pun ada skeleton, ada tengkorak guys dalam kaca tu. Okay. Ini dia guys, dimana sejarahnya ialah hak man eater. Ini pun sama juga guys, iaitu pemakan manusia yang pernah mengorbankan manusia. Saltwater crocodile skull. Ini ialah buaya air masin ni guys. This 6 meter long monster was captured in the top end of Bakong River in early 1980s. It was decided it would have to be caught because it was a menace to the longhouse folk and the area. Ini buaya air tawar juga ini guys, buaya air tawar. Semua ada guys. Pameran ular sini guys. Itu pun bertukar kulit guys. Bertukar kulit. Saya rasa ini black cobra ni guys. Ini cobra ni. Cobra. Black spitting cobra. Spesies ni memang tukar alam guys. Kalau kena ni. Ini semua spesies cobra. Ini pun cobra. Cobra ni memang berbisa ni. Cobra. Ini pun cobra guys. Tengok. Cobra. Ular cobra guys. Tedung. Ular tedung selah ke apa? Bukan. Dia memang cobra guys. Ini dia. Common Chinese cobra. Ini information ya guys. Ini satu. Ini dia. Ini king cobra ni guys. Tengok. Ini burung helang kah? Burung hantu ni kan? Helang ni. Aduh, helang. Ini helang guys. Burung helang. The eagle. American symbol ni guys. Aduh. Tengok. Ini pun sejenis spesies pemangsa ni guys. Ini burung merak. Burung merak guys, ada juga di sini. Tengok, dia punya ekor panjang guys. Burung merak. Ini spesies pun jarang kita temui di Kepulauan Borneo ni sekarang. Cantik. Memang cantik. Pikok. Burung pikok. Burung ruai. Sempidan bisa. Sempidan. Ini adalah sempidan guys. Ayam ni. Ayam hutan ni. Ayam hutan 3 ekor guys. Tengok. Inilah spesies yang ada di sini. Okay. Nice. Wow, cantiknya. Ini burung kakak tua guys. Tengok. Jinak guys. Halo. 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 Bye bye. Di buaya semua guys. Ini juga satu lokasi juga di sini yang terdapat di Taman Buaya. Okey, satu tempat pameran cantik guys. Nampak tenang guys, semua gogon ni guys.
Ini berapa ekor sini? Sini pun banyak guys. Oh, sana dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih dari 10 sini guys. Buaya kenyulung pun ada kat sini guys. Ini buaya kenyulung ni. Tengok. Oh. Ini spesies ni, lain daripada yang tadi ni guys. Oh, sana pun sama. Oh, semua ni spesies kenyulung semua guys, buaya kenyulung ni. Oh, tengok. Oh, sana. Buaya kenyulung guys. Buaya kenyulung guys. Ini dia. Ini dia guys. Ini ayam Belanda guys. Ini ayam Belanda guys. Oh, tengok. Mengembang dia punya bulu guys. Ini detail dia guys. Ini detail dia. Ayam Belanda dia. Nama saintifik Meleagris Gulf Hawk. Taburannya ialah Kanada, Meksiko. Tinggal di kawasan hutan, padang rumput, ladang kebun paya. Diet makanannya ekon, kacang, chestnut, berry, akar, dan serangga. Okay guys. Guys, ini buaya semua ada guys. Tengok, ini juga satu kandang buaya aja lagi satu guys. Diam buaya ni. Ini yang paling hampir guys. Tu bawah sana tu. Sana ujung sana lagi. Inilah buaya guys. Nampak tenang guys. Tengok. Seekor buaya seberat 1 tan guys. 1,000 kilo. Dan boleh makan sehingga 5 ekor ayam dewasa yang lebih kurang ataupun 10 kilo sekali dia makan ni guys. Kita tengok guys. Ayo. Tu dia guys. Besar guys. Memang besar ni guys, 1 tan ni. Besar ni guys. 1 tan berat guys. Boleh makan sehingga 10 kilo daging ayam bersamaan dengan 5 ekor ayam dewasa dia boleh makan guys. Satu daripada fakta buaya ini guys. Ini monyet guys. Bro, apa khabar bro? Ini dia guys. Sana lagi guys. Monyet. Halo. Tidak mau toleh dia guys, sombong. Ini ialah kera ni. Kera ekor babi ni guys dia. Ini spesiesnya guys. Nyomboh guys. Halo. Ada baby guys. Sana dulu. Santai seorang sana guys. Besar tu guys. Berkayu.
Dia datang guys, dekat dia guys. Hey. Nâng tuột vào nữa. No. Yeah. Horsey. Này. Beri dia ya, beri dia ya. Beri punya anu. Nó đây rồi mà beri punya. Like crop ya. Oi, beri lah orang lain dah. Yes. Ya dia. Itu kerbau guys. Kerbau kalau ini bukan kerbau nih. Ini lembu ini guys. Lembu nih. Lembu. Ini lembu guys. Kambing pun ada guys. Lembu. Namanya? Ui. Anak buaya. Halo guys. Anak buaya guys. Ini anak buaya ni. Bukan ibu buaya, bukan bapa buaya ni. Aduh, tengok dia fikir bagi makan guys. Tengok dia buka mulut guys. Tengok dek gambar. Bagus. Ih, ganas ni. Ni ganas ni. Nampak lapar guys. Sana lagi. Ini tak banyak sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 ekor di sini guys. Di suatu kandang ini 19 ekor sini.